Di satu pedalaman yang jauh dari jalan utama dan hanya boleh dicapai melalui jalan sungai, terletaknya kawasan yang orang tempatan panggil Bukit Mabung. Kawasan ini sunyi, penuh dengan hutan dara, tanahnya yang berbukit dan akan berkabus apabila menjelang waktu subuh. Tapi sejak dulu, penduduk di rumah panjang berhampiran sering menyebut, jangan naik bukit itu waktu bulan gelap, kerana bimbang kau akan dengar suara tangisan dari sana. Pada tahun 1996, satu pasukan pembalak tempatan membuka jalan ke kawasan itu. Dan pada tiga malam yang pertama, mereka tak dengar apa-apa yang berlaku. Tapi pada malam yang keempat, seorang pekerja yang bernama Jali tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis perlahan-lahan, seolah-olah datang dari dalam kamar. Pada mulanya dia menyangka kawan dia yang sedang bergurau. Namun setelah dia pergi dekat dengan bukit itu, dia dapat rasakan tanah bergetar halus seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah tanah. Dan pada keesokan pagi, tanah di tapak perkemahan mereka pula mengalami retak yang panjang dan salah satu jentera berat tenggelam separuh ke dalam lumpur. Mereka cuba untuk tarik keluar, tetapi jentera itu seolah-olah disedut. Dan bila malam menjelang, tangisan itu datang lagi. Kali ini diikuti bau bunga kenanga yang kuat, walaupun tiada pokok yang sebegitu yang tumbuh di kawasan berhampiran. Jali dan dua orang lagi terus lari turun bukit, tapi salah seorang, iaitu bernama Bujang, tidak sempat melarikan diri. Dia terus hilang di dalam kabus tebal. Pasukan penyelamat mencari hanya menemui topi keselamatannya yang terapung di lopak air, tanpa kesan tanah runtuh ataupun gigitan haiwan liar. Selepas kejadian itu, pembalakan dihentikan serta-merta. Orang tua di rumah panjang tersebut memberitahu, di bawah kaki Bukit Mabung dahulu ada tapak perkuburan lama kaum Bukit, suku kecil yang pupus selepas wabak pada abad yang ke-19, dan mereka percaya roh-roh itu masih menjaga tanahnya, dan tangisan yang didengar itu ialah panggilan amaran, bukan ancaman. Hingga kini penduduk tempatan masih berpantang menebas hutan di sekitar kawasan bukit itu, dan setiap kali malam yang menjelang walau tanpa bulan, mereka kata masih terdengar suara perempuan menangis perlahan-lahan.